Assalamualaikum dan salam sejahtera semua guru yang saya hormati. Hari ini saya ingin tekankan 7 elemen penting dalam pelaksanaan PBD yang berkesan. Pertama, maklum balas mesti bermakna, bukan sekadar tipi, beri komen yang spesifik dan membina supaya murid tahu apa yang perlu diperbaiki. Kedua, tafsiran tipi perlu seragam antara guru. Gunakan moderasi dan perkongsian eviden agar data PBD lebih tepat dan boleh dipercayai. Ketiga, pelbagaikan kaedah pentaksiran, bukan hanya ujian bertulis. Gunakan lisan, pemerhatian, produk dan projek supaya semua murid dapat tunjuk kebolehan. Keempat, libatkan murid dalam penilaian kendiri dan rakan sebaya. Ini bantu mereka bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Kelima, jadikan rekod PBD hidup. Gunakan catatan semasa PDP untuk rancang pemulihan dan pengayaan, bukan isi di hujung tahun. Keenam, adakan perbincangan profesional atau PLC antara guru untuk selaraskan tafsiran TP dan kongsi eviden murid. Ketujuh, ambil tindakan susulan berdasarkan data PBD, bantu murid yang lemah, dan beri cabaran kepada yang cemerlang. Kesimpulannya, PBD yang berkesan membantu murid belajar daripada penilaian, bukan sekadar dinilai. Mari kita laksanakan PBD dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang terhadap murid kita. Terima kasih.